peluang makan normal. Hari ni start terlambat sikit Start lambat sikit. Hari ni aku tak kesorangan. Hari ni aku ada tamu dengan aku. Tamu dia ialah Encik. Sekejap, let's go on. Encik kita duduk mana? Encik yang well lit lah. Sini lah. Rumah, kau nak duduk sebelah aku. Bagus. Sana tengah. Mari. Dalam tak ada Ambil mana? Sini. Sini sebelah. Okey. Tamu kita hari ini ialah Encik. Ya, Black Scapel. Okay, nanti kita settle. Tidak Sebentar. Steady. Inilah tetamu kita hari ini, Black Scapel ITT dia Black Scapel. Nama dia Yan. Yan. Dia adalah dia kira followers, dan dia juga ialah Waalaikumsalam Lin. Dan dia juga adalah bekerja di kawasan hospital, tapi aku tak boleh bilang hospital mana kerana dia adalah seorang nursing. Berapa lama tahun pengalaman anda sebagai nursing? Rasanya dalam lebih dari 15 tahun lah. 18 tahun guys. Kita akan tahu lebih lanjut. Okay, kita order makan dulu. Okay, order. Aku kasih dia order makan dulu. Lepas tu kita grill dia. Air. Order yang order. Okay. Apa? Air teh tarik satu. Tarik Makan. Kita nanti lah. Order. Ini apa, soda gembira ada? Soda gembira. Ada tahu. Betul kedai dia jual soda gembira. Ada Bandung Cino ni apa? Bandung air sama. Tempat dia. Macam pattern Kita sekarang berada di West Coast. Kedai nama, apa nama kedai ni? Hak Insaf Eating House. Hak Insaf Eating House, dia 24 jam Sampai ke berapa? Sampai 4.30 pagi. Waalaikumsalam miau. Kita tengah order. Tengok. Bang, mie goreng ya bang? Biun goreng. Air tadi abang satu je? Sekejap, saya tengah cek air. Dengan air kosong tu? Apa ni? White spider, black spider. Shake kau banana split. Banana split tak ada Nasi goreng nasi ayam kicap macam best je. Cuba nasi ayam kicap bang satu. Telur mata. Kejap je. Air kasih air kok lah. Air kok. Papadam satu paket. Saya nasi goreng, nasi kita mata lembu boleh? Telur mata. Okey. Dia mie goreng? Tak, biun goreng. Biun goreng satu. Mie goreng. Bihun goreng. Bihun goreng. Biasa je lah. Boleh lah. Sebelum balik Mie goreng pakai lembu satu. Hai. Nasi ayam kicap satu. Hai. Pada potong. Hai. Dengan kong satu. Dia tarik satu lagi. Hai. Okey. Terima kasih. Okey, kita kembali. Power lah. Thank you. Takkan lupa order. Okey, kita tak lupa. Tetamu kita hari ini ialah Encik Yan. Nama Titi dia terus masuk kau punya ni. Titi kau komen kat dalam ke Hail. Nama dia Yan tapi nama Titi dia is Black Scapel. Aku ingat heavy metal lah orang dia. Sekali tengok chill dia. Dia bekerja sebagai nursing. Dan pengalaman dia waktu sekarang pula. Pengalaman dia selama berapa tahun? 18 tahun sebagai nursing. Wow, interesting di salah satu sebuah hospital di Singapura. Aku tak boleh bilang di mana. Jadi ini pengalaman dia sendirilah. Kita tanya dia mana kita dekat West Coast. Hak Insaf nama kedai dia. Hak Insaf. Terima kasih kepada Gi. Jadi kita akan tanya dia pengalaman dia bekerja sebagai nursing di hospital. Wow, interesting underrated job say nursing. Underrated job ke? Is it? Apa dah? Is it underrated job? Underrated. Boleh katakan lah.
pasal tak ada orang yang banyak yang ni kan. Kalau orang tak tahu yang kerja sebagai nursing ni, dia orang tak tahu yang tahu susahnya lah kan. Ingat senang je. Susah senang Banyak apa dugaan jugalah long the years kan. Satunya memang kita frontline memang kita jumpa dengan customer. Kedua, other than that, yelah macam-macam dugaan lah. Kita kena tambahkan diri dalam apa-apa ni lah. Kita kena be up to standard lah. Why makes you, apa yang buat kau nak kerja nursing ni? Kita di West Coast bang. Kita di West Coast. Okay. Hak insaf. Sebenarnya first it started when my arwah nenek lah dulu kena first heart attack. Arwah nenek kena heart attack. So dari malam tu memang aku dah nazar lah. Dah azam. Then it's good to have someone in the family to know the medical lah, because that time bila ada doktor you know, dia cakap kita terpinga-pinga lah. So dekat situ bila feel like somebody in the family mesti ada yang dalam jurusan medical lah. Kedua, memang it's a life skill lah. Kita mana-mana kita berada pun kita boleh bantu orang lah. Memang ni lah. Jadi you know what is sebelum kita pergi sekolah tu kan, sebelum kita kerja tu nak kena belajar lah. Senang tak? Senang tak senang, susah tak susah. Tapi kalau bila time sekolah tu memang susah lah. Because aku career switch. So bila career switch ni dia punya course very padat lah. Nursing not an easy job betul. It's not an easy job lah. Thank you. Ya, dia kata lajunya korang komen semua. Housekeeping no. Confirm banyak cabaran betul. Banyak cabaran dia. Apa ni? Makan apa? Kita order mi goreng dengan nasi ayam kicap. Siapa tu kat mana? Cuba komen. Ada. Okey, mana? Nampak pun komen tu? Ada. Salam selamat pagi semua. Salam. Tu Black Stapel. Itu titi dia. Tuan Jadi nursing sendiri Encik. Lincah. Banyak berita paranormal sama-sama. Kita tunggu sama-sama. Kita di West Coast. Hak Insaf nama restoran dia. Dia buka sampai 4:30 pagi. 4:30 petang sampai 4:30 pagi. Woi, lagu raya. Salam bang. Tu orang salam. Okey. Tadi apa kita rasa tadi? Gaji. Okey, gaji dia depends lah kat mana kita start. Memang kalau bila baru keluar daripada tu memang tak ada pengalaman. Jadi dia orang offer kecil lah. Tapi after that dengan kau punya pengalaman macam then you can negotiate with them lah your skill. Because so bila kita keluar sekolah tu memang kita tak ada pengalaman. Because dia kasih bulat-bulat just normal je lah. Then sekejap, kita tak akan mention dia kerja di mana. Backpin lah bang. Betul lah. Kita tak akan bilang dia kerja di mana. Pasal punya pengalaman dia sendiri. So kita tak akan bilang dia bertugas di mana. Okey, cuma ini lah daripada pengalaman dia. Jadi inilah kita bincangkan tentang pengalaman dia. Apa ni? Kita press makan sekali. Yes. Kita apa ni kerja nursing kat mana? Kita tak boleh bilang kat mana. Berani kerja malam. Kerja malam. Berani kerja malam lah. Memang korang ada shift juga? Ada. Ada. Beranikan diri lah. Dia duit. Back pain. Ada yang back pain pula. Baju aku back pain. Oh, back pain. Bukan black pain. Bukan back pain. Macam tu. Jadi okey, nursing memang shift work. Betul. So korang ada 3 shift. Sekarang ada 3 shift lah. Tapi aku so far kena 2 shift dulu lah. Because yang night shift tu memang sekarang untuk peruntukan sekarang dengan arahan is the higher people lah. So apa mainly tugas kau as a nursing? Aku kena assist. Okay, sekarang aku menjawab scope. Aku assist patient to the operating theatre. Aku prepare them. Operating theatre Wow. Aku dalam this nursing ni dah lama kan. So first 5 years I was in operating theatre. Aku bagian anesthesia dan bagian operating theatre. Anesthesia tu apa? Inject Inject kasi sebal? Kasi tidur. Aku kerja di thank you. Boleh dia. Nampak. Dia cik memang nampak. Nampak kan. Dulu memang aku kerja dekat ni lah, operating theatre. Dan aku kerja with anesthetist lah. Anesthetist ni pakar-pakar views lah. So prepare them with the preparation lah. Dan aku kerja dengan top eye surgeons. Diorang nak ni, aku pernah kena call back lah. That time bila first few years
aku kena call back, trauma case, budak kirakan accident lah. Nak selamatkan mata dia, tapi tak boleh lah. Tapi pernah kau hantar orang tu masuk bilik operation kali dia Tapi aku kerja mati dalam. ke meninggal ke dalam operation tu? Tak. Tak pernah? Kau tak pernah encounter that lah? That's why kita punya tujuan tu untuk selamatkan diorang. Oh. So kita punya tujuan, kita as much as possible we want to try to ni lah. Tapi best sebab banyak apa sih orang? Dalaman kat mana? Kita dekat West Coast. Hak insaf. Semoga berinsaflah kita ya. Buat minum. Nampak minum. So, Abin kau cakap pasal sunat tu. Aku dulu time kerja dekat ni. Tu dekat Head Road klinik dia? Tak. Hospital Aku dia? dalam Hospital pun ada? dalam hospital ada. Wow. Kita buat kes-kes sunat lah. Baik budak, baik orang tua. Then ya. Dulu Orang tua pun sunat? ada. Kau biar betik? Ya, bukannya sekarang ni bukannya untuk orang Islam je. A lot of the Bangsa lain lah. bangsa lain pun ada. Terkejut aku orang tu. Ada yang nak baru masuk Islam pun ada. COVID season korang rabak kan? Betul. Betul. Ha? Betul. Best thank you for idol. Tak, aku invite dia sebab dia pakar nursing ni. So every week aku kena invite pakar bekerja, orang punya bidang kerja lah. Dan kita Untuk sembang lah, untuk sembang dalam profesi apa masing-masing kan. Misal masing-masing ada. Kita duduk santai-santai ni kita santai punya. Alamak nampak. Makan. Jangan malu. Tapi kita panggil kita berbual lah. Nasi kicap dia. Alamak banyaknya sayur. Alamak dah sambal belacan lagi. Dah sunat kulit dibuang atau tanam. Dah sunat kulit dibuang atau ditanam. Oh, tak payah tanam. Dia boleh ni. Kita boleh tanya lah sama ada nak balik kulit tu, tak tahulah apa dia, tapi tak payah ditanam. Tapi dia buang lah. Boleh buang lah. Kita boleh buangkan. Ini bangsa lain kenapa? Dia nak jadi mualaf ke macam mana? Tak, selalunya untuk kebersihan lah. Kebersihan lah. Tapi benar bangsa kita yang sunat lambat. Sunat lambat. So far adalah atas mungkin dalam umur teenagers, because diorang punya kesihatan. So pasal diorang punya kesihatan tak dapat buat siang. Ada. So jangan kecam lah kalau orang tu belum sunat. Jangan kecam tu orang. Ada. Apa ni kulit tu boleh buat sedap. Tak kelakar tu. Iwan ni tak kelakar serius. Ni tak kelakar tau. Balik. Kulit kenangan tu lah. COVID banyak nurse LG yang quit. Serius ke? Betul. Setelah COVID banyak nurse LG yang quit. Apa pasal Apa? Bila COVID tu kan banyak nurse ni lah. Pasal that time bila COVID tu kan everything things happen very fast. Pertama sebelum dia keluar dekat national, kita dapat tahu dulu yang actually ada something. Kita pun macam panik juga Macam mana? Ya macam something that is they are preparing us mentally. Habis ada yang pilih family lah. Pasal COVID is kita tak tahu. Habis nak kena lockdown lagi. Ada daripada overseas kan. So diorang pilih more to family lah. Dan kita pun Makan. kita pun ni lah kira kan macam switch off tempat kerja, mana yang diorang kena campak ada lah. Wow. Dah macam kena mobilize lah. Mak. Habis diorang pun banyak kena COVID kan? Diorang pun banyak kena COVID kan? Ada juga. Tapi that time Singapore is quite good. Preparation dia very good lah. Apa ni? Looking under pressure too much. Betul. Ini siapa? Dia Cik Yan. Dia seorang nursing. So kita tanya pengalaman dia sebagai nursing lah. Dia tahu kerja time COVID betul. Tak guna boleh tapi jangan over lah. Itu je. Kita tak kisah. Tapi tadi dah over sangat lah. Baik-baik lah. Kita sini baik tak payah nak ni lah. Banyak yang tweet tak dia bawa. Kita dekat West Coast. West Coast. Apa orang kata hak insaf. Semoga kita insaf lah. Dah kasi dia kena sejuk. Makan. Aku baca komen makan. Kau COVID season. Sekejap Betul. Pas COVID season diorang kerja non-stop. Betul. Itu betul. Ras ni tahu banyak tahu pasal tentang kita lah. Betul. Itu memang betul. Terima kasih pada give guys. Aku tadi ni banyak ni nasi lemak. Bang saya kat belakang untuk pakai baju hijau lah so ni baru perasan. Mana? Bang, saya kat belakang tengah pakai baju hijau. Sorry bang. Kami Lama.
Besok try Nikis kat mana? Ada mesin tu, ada patient cerewet. West Coast, okay. Kita kat West Coast, yes. Because it's in the news during that time, okay. Patut dah tadi dah senyum-senyum. Dah kenal kau rupanya. Betul ke masa COVID tak ada off day? Kerja aja. Apa dia? Masa COVID kerja je tak ada off day. Kita diberi off day jugalah, tapi kita kadang-kadang kena mindset kita kalau perlu kena deploy pergi tempat lain, kena deploy lah. Aku dengar orang kena masa COVID dulu, ramai yang kena tu. Kira kan macam dulu kan kita daripada satu tempat lain kan. Jadi kat department tu tak perlukan. Pasal kalau that time government jaga they need more manpower to go to this. Pasal ada shortage of manpower kan. Jadi diorang ada chance tutup lah tempat kita punya department. Kita ada pergi kena hantar pergi tempat luar. Tempat yang lebih ni. Habis kau pernah encounter patient meninggal pasal COVID? Kau tak ada? Tak ada. Aku cerita sikit aku orang. Ada satu nurse ni, dia nurse lah, dia senior. Aku tak dengar dia bercerita dengan kawan-kawan dia kat belakang. Dia patient COVID meninggal, tak kira apa bangsa lah. Diorang macam terperanjat tau. Dia punya position tu macam terperanjat macam gitu, diorang cakap. Tapi bila dia handle tu makcik, satu kecil tu dia kena COVID, makcik tu meninggal guys. Tapi diorang cakap, all the patient, makcik ni je, dia meninggal secara dia, Masya Allah, dia cakap. Makcik tu senyum, mata tutup semua. Diorang terperanjat, even nursing yang ada research tu, ada bangsa, diorang terperanjat guys. Makcik punya cara meninggal, cara ramak dia cakap, lain lah. Wow, aku dengar, aku pasang telinga ke sambil kebrai. Time COVID punya cabaran tu lain. Bila time peace time is different. Dan along the way bila kita kerja tu ada je lah, mesti ada something that we go through lah. Time COVID Singapore betul. Alhamdulillah Singapore kirakan persiapannya, tapi member-member aku banyak yang dekat Malaysia. Ni aku dekat lah. Aku banyak kehilangan kawan-kawan aku yang dekat Malaysia nursing tau. Because of COVID. That time bila aku tengok, pasal kita kena up to date of the ni kan. Kena up to date of the ni kan. Aku tengok dia main trend kat Malaysia dekat. Habis aku ada macam masuk TikTok punya ni lah, budak-budak nursing lah kan. Jadi kita kita dekat rumah hijau lah. Tahu-tahu ada yang dah meninggal lah. Kenapa ni? Kena deploy kat lain hospital juga. Lain department. Lain ada yang pergi lain hospital. Betul, kita hospital kan banyak ni kan tempat kan. Ada jadi swabber. Even doktor pun ada yang doktor kena pergi jadi swabber. Yang swabber lagi rabak lah. Swabber lagi satu hari kerja 16 jam. Wow. Tapi doktor yang cengkem kan dengan doktor dia ada yang lawa-lawa kan. Pernah ada macam doktor dengan doktor. Ada. Kita dah dalam industri profession kita remain professional. Kedua, sekarang kita dah tahulah perangai dia. Kenapa ni banyak suruh korang, memang of course kita respect je. Apa boleh tanduk kerja macam tu? Semua jangan dekat nursing je lah. Semua pun do their part lah to make it happen. Kalau kerja yang time COVID dapat double pay tak? Apa dia? Yang kerja time COVID dapat double pay tak? Itu lainnya, lain organisation lah. Ataupun lainnya task lah. I thought nursing all get right after COVID. Ada lah, ada. Kalau kerja yang time COVID dapat double pay, okay. Tadi dengar korang dapat bonus test besar kan after COVID. Alhamdulillah. Kisahlah, ni rezeki diorang lah. Diorang nak kerja keras kan. Yang the important is, bila time COVID tu, kita tak tahu apa yang jadi. Kita tak tahu whether bring the bug back home. Aku time COVID, aku mandi 3 kali tau. Aku kerja 1 kali, belum balik. Nanti dah settle. Nanti sampai kat rumah, anak-anak masuk dalam ni lah, dalam bilik tu. Aku kena mandi dulu. Alamak. Kau tak tahu bawa barang tu bawa balik rumah tak? Then that time tak ada nothing is ni apa. Kau tengok benda tu dah jadi deadly apa. Tapi ni pada moment dah. Hospital dalam dia, doktor ada kerja. Tak pernah bimbang. Hospital Masuk dah. dalam dia. Kalau tak dapat confirm semua lari. Tanya gaji pula. Gaji tak bilang berapa banyak. Dia tak mention lah berapa. Itu amanah tau. Kita pegang amanah.
kebinangan mana untuk kesejahteraan Kontrak orang. direct dengan MOH ke Sakon? Saya tak ada direct dengan MOH. Tak ada. Saya Dia kau dari sekolah saya dari sekolah daripada sekolah. keluar dengan 18 tahun. 18 tahun dengan experience. Tapi pernah kau nak give up? Kerja nursing ni, pernah tak kau nak give up? Aku actually career switch. Ha? Aku dulu career switch. Career switch ya? Dulu aku tak sekolah. Tapi demi untuk kesejahteraan family, untuk masa depan, aku pergi sekolah balik. Aku ambil nursing as a place where I can grow. So macam dari pun macam mana pun nak rasa tweet pun aku pegang pada tu lah. Aku macam mana pun nak kena go back. Kenapa tak bagi Australia je, Mak? Kenapa tak bagi Australia je? Karena banyak yang bagi Australia. Dia said more respected dulu time ni first aku dekat nursing, aku ada plan nak pergi Australia, nak pergi Dubai, tapi because tanggungjawab aku ada parents kat sini, ada family kat sini, jadi aku set it aside lah. Pasal kalau dah pergi overseas, kita tak tahu kan. Aku dengar kalau kat Australia, diorang more respected Dia di sana lebih ni lah, lebih santai lah. Tanggungjawab sama tapi lebih santai lah. Masa tu time COVID kau buat convince under MOH ke Cisco? Bang, air putih bang. Air putih. Tadi dah cakap tapi belum datang. Tak, maksud dia time COVID kau buat Cawan. maksud dia kau time COVID kau buat convenience under MOH ke Cisco? Aku kerja dengan company lah. Company institution lah. Jadi aku tak mana. Aku kena campak kat dalam hospital tu juga. Takutnya teringat anesthetic belakang nak tutup jarum. Itu lain lah. Itu cabaran lain. Weh, kenapa aku pingsan, Dok? Kita for the patient takut cucuk jarum. Untuk kita kita belajar dia punya how with the anesthesia doctor how to do the sequence. Jangan patient ni pasal patient dah tidur. So kita kena cepat lah pass instrument, life support. Tapi pernah kau dah kasih anesthetic kali dia sadar balik? Tu betul. Tak ada? Tak ada. Pasal doctors dia dah tahu kita calculate through dia punya body weight. Dah calculate through body weight. Habis aku cabut gigi dia dah injek banyak kali anesthetic, aku masih rasa sakit. Mungkin doktor kau tak kasih apa. Tak, aku dah sampai sebal, Dok. Bila berbual lah. Banyak cakap dia taruh. Dia pun terperanjat. Aku rasa sakit. Mungkin badan tak lali dengan tu. Kau internal kau pergi hospital. Belum share. Tak, apa tadi? Kita pergi motor je. Kau internal kembali ke hospital lah. Kira NCID pun kau buat. NCID? Kau internal kau ni. Aku kerja dengan hospital. Jadi NCID is not a part of us. Time COVID aku kena pergi ward emergency lah, more acute lah. Ni bingung aku cakap dia. Apa dia? Ada tak transfer lepas tu lu datang minta. Lu datang minta kasih balik. Mampus dia nak consent apa mana dia. Diorang dah terenduk anesthetic tu. Ya. Lu datang balik seram tu. A lot lah. Nursing is just kalau time sekolah tu dia kasih macam gitu. Tapi bila kita kerja, kita on the ground, baru gini. Bukan nak cakap apa lah, tapi I'm trained in OT train, in anesthesia, in dialysis 10 tahun. Dan sekarang aku dalam surgical. So mungkin ada nurse yang tak tahu pasal dialysis. Aku tahu. Pasal apa? Aku pernah keceburi dalam bidang tu. Ada yang nurse tak tahu pasal anesthesia. Kerja dengan anesthetis, apa yang diorang buat kat dalam, what is intubation semua, aku tahu. Tapi kau pernah ke encounter pesakit-pesakit yang cerewet, yang degil? Mas, selalu lah. Habis kau mandikan semua? Itu kita kena jadi sabar. Kadang-kadang kita kena belajar how to tackle lah. Makanan sedap kan? Ni goreng sedap? Alhamdulillah sedap. Aku nak kasih kau sikit. Tak boleh nak makan. Sedap. Sedap tu. Aku pun terkejut. Wah, masuk ni kicap sedap. Sedap kan? Tak ada. Rasa? Tak ada. Sedap makan, memang sedap tu. Ada pernah dengar transplant ambil dari jantung hari Jumaat? Ada pernah dengar transplant ambil dari jantung hari Jumaat? Tak pernah. Kat mana kita dekat West Coast? Hak Insaf Meeting House. OT adalah kiranya ni bang.
Tak OT je. Transplant ni bukan senang tau. Transplant ni diorang kena yang mana apa yang nak kasih katakan nak kasih something lah kan dari diorang organ kan. Diorang kena sign. Tapi lepas tu diorang kena go through dia punya kajian makmal. It's not all yang boleh apa? Boleh go through. Wow. So tak semua yang boleh pass lah. Tapi what's the most difficult situation kau pernah encounter? Paling berat pada diri kau? Situation. Ada pula. Ada. Ada lah. Situation yang paling berat untuk aku yang kata. Satu je aku tak boleh go through bila time aku kerja OT tu, abortion. Ha? Aku tak boleh. Pasal lah? Aku tak boleh lah. Untuk motion Tak boleh. pasal apa? Pasal Ada kadang-kadang untuk kesihatan. Kadang-kadang orang dah ni lepas tu ada ectopic pregnancy ke apa kan. Itu aku tak boleh lah. Aku tak boleh ni. Aku sebaiknya aku nak siam aku siam. tapi pernah orang dia nak abortion kerana terlanjur. Itu Ada juga. ada juga tapi all this is dah disaring lah. There is a protocol. Boleh hadapi apa tu Sakina? Nak Boleh tanya hadapi. dalam buat nurse lelaki ada jaga patient perempuan tak? Kita jaga tapi there is boundary. Ni Kita ada garisan. macam mana? Kita kena pandai pandai untuk cover diri sendiri. Pasal kita kadang-kadang kita takut in the name of working kan. Kita takut kita yang kena charge ke apa lah. So there is ni lah. Kita bantu tapi bantu asas lah. Selain daripada tu tak boleh lah. Wow. Kita ada Takut ini yang macam touch okey faham. Macam touch tu dia macam-macam kategori. Ada touch untuk dengan intention. Kalau jadi kita kena safeguard dengan diri kita lah. Kalau touch and go, Touch aku. Itulah weird. Aduh. sedap. Ngerikan tak sampai hati lah. Betul lah. Tak ngeri je. Oh my god, ada misgender. Itulah aku tengok tempat mandi tu. Apa dia? Kalau kena tempat mandi tu. Oh mandi. Mandikan patient. Oh tak lah. Kalau perempuan mandi tidak lah. Lelaki tak anu lah. Tak. Tapi kadang perempuan kena anu lelaki. Ha? Tak katil. Sampai tegang berdiri orang tua tu. Tapi itu kalau dia apa request. Dia Kalau request. kalau yang tak bermaya je yang kita boleh mandikan. Tak semua tahu. Selagi ni Kalau dia tak kalau boleh dia jalan. dia tak boleh jalan, kita boleh ada komod. Apa tu? Ada yang kerusi yang tolak. Pergi Kalau dia tak lentang pun tak boleh bangun betul. dan kita ni kena 2 orang lah. Alamak. Mandi atas katil dia 2 orang, dia bukan seorang. Dia tak boleh bantuan. Saya pernah nurse lelaki yang jaga saya perempuan. Alamak. Saya pernah apa? Saya pernah ada lelaki yang jaga saya. Jaga saya perempuan. Yalah, tapi bukan ada garisan dia lah. Tapi kau pernah cakap kau pernah mandikan jenazah? Pernah? Mandikan mayat? Pernah time sekolah dulu. Sekolah? Tak, time sekolah aku attachment. Oh, Attachment dekat sekolah. Mana guys? Attachment dekat ni dekat hospital. Real one lah? Real one lah. Baru- Kita salah satu syllabus yang kita kena cover is mandikan ni. Jenazah? Jenazah. Tak kira apa bangsa lah? Tak kira apa bahasa. Last office lah. Kita panggil dia Last last office. office. Wow. Tapi always get a female nurse to partner him. Tadi pernah kau mandikan tu, apa perasaan kau? Udah. Apa perasaan kau dapat kau mandikan tu jenazah tu? Kita kena Banyak itu dah amanah. Kita kerja tu kenapa dan treat as if that dia masih hidup. Dia tak boleh kasar. Tak boleh kasar. Tapi kalau mayat tu sempurna okey lah. Kalau example macam mayat tu yang melepas aksiden ke. Oh itu Atau- aku tak pernah. Aku tak pernah kerja. Itu mayat yang pass away ni lah dekat ni kan. Biasanya lah. Kalau dos adalah aksiden ke macam. Wow. Ingat kau kena anu tu juga? Itu aku mandikan jenazah dekat ni lah, dekat kerja. Aku ingat 2 kali ya. 2 kali. Selain tu aku mandi jenazah ni lah, orang meninggal dari family ke apa lah. Itu aku mandi jenazah dekat ni lah, dekat dengan last lah sebelum kafan. Baru aku teringat Papa Dem dia tak kasih ya. Papa Ah. Dem. Tak payah habis pun. Sudah habis pun tak. Tak. I feel uncomfortable bila nurse lelaki yang jaga perempuan. Even though kasih ubat. Ya ke?
Yalah, ada orang begitulah. Ada orang tak rasa comfortable kan. Asyik. Dia ni bukan senang lah. It's very sensitive lah actually. In term of like dia cakap touching ni semua. Memang kuat sensitif lah. Habis aku tengok orang kena nyonya apa macam-macam yang tua-tua. Macam mak aku ni semua lah. Kadang pun degil juga mak aku tu kat hospital. Kita kena tahan lah. Kita kena tahan, kita ada Adakah kau kenal mak aku? Mak aku berapa kali masuk? Korang boleh tahan kena kerena macam tu? Tengah-tengah malam, terbakit-bakit. Ada? Ada. Habis pernah dia datang kat kau cakap, saya nampak kat tingkat ada orang cerita something macam itulah. Pernah. Pernah juga. Dia tak apa? Tapi tengok history dia lah. Pasal ada yang dementia, ada yang tidak kan. Ada yang memang secara alami memang dah nampak sebelum tu, ada. Apa ni, after COVID banyak berubah. Tapi I think maleness is more better than femaleness. Why Tadi yang dia saya cakap ni kan. Alah, semua sama lah. Male dan female sama. Wah, pasal hospital ni kan terkenal kan pasal mistik-mistik ni, pasal macam-macam dulu attachment. Dulu attachment kat MH happening. Kau pernah IMX Kita salah satu syllabus. Kita kena go through. Wah, interesting juga. Kira tiba-tiba orang yang kurang siuman nak. Time sekolah, kita kena go through psychology, psychiatric nursing, kita kena go surgical, kita kena macam-macam lah. So, kita kena campak lah. Have a feel lah. Padahal sekarang dah cantik. Aku pernah pergi lama punya MH tau. Macam kita visit siapa, aku punya kawan tu sebab aku punya, kita ada kenal lah orang tu kita pergi. Seram suruh punya MH. Yalah. Macam penjara Sekarang more nicer, dah cantik tempat dia. Tapi MH is a different kind of nursing lah. Dia punya nursing lain sikit. Kita kena rohani tu nak kena kuat. Dulu punya scary, yes. Dulu dah macam prison dah guys. Tempat tu dah lah gelap. Aku pernah pergi habis. That's why dia punya approach in psychiatric nursing dia dah berubah. Dulu dah macam penjara kan. Tapi sekarang ni diorang more rehab. Jadi buat as long as under medication, under control under medication, insya-Allah lah. Dan tempat tu macam lively, ada ni. Yang prison tak perlu very gloomy. Betul. Wah, ada mana di tempat tu. Seram tau. Kalau kau tak pernah pergi lah. Aku pernah pergi Dulu kan. My uncle baru pass away last week kat IMH. Dalam takziah. Sakit ke? Nak a lot better. Ya, nak a lot better. Dah look like normal hospital sekarang. Dah more brighter lah. So what's the difference between community hospital dengan normal hospital? Itu pun ada nursing juga dalam kan? Community hospital is more to rehab lah. Kirakan macam diorang masuk dekat hospital ni biasa punya, then go for surgery. Then kalau ada need more recuperation, more penjagaan, lepas tu ada orang pergi kat community hospital lah untuk rehabilitation. Apa ni, community step down care and rehab. Betul. Tapi kadang-kadang dah sakit malas nak cari care tawakal juga. I mean orang kata kat sana pun ada yang jadi tak betul. Sorry to say. Ya ke? Apa dia? Orang kata kat sana pun ada yang betul. Tak ada lah. Tak ada. Ada lah. Itu jangan cakap orang. Orang kat sana, dengan nursing kat sana, diorang ada their own ni untuk menstabilkan emotion staff orang. Kita tak tahu. Itu pasal sana, kalau kerja sana tu dia punya cabaran tu nak kena more ni lah, more tu rohani lah. Mak aku kena rehab pun dia tak nak pergi. Aku pun mak aku tak nak pergi rehab pun. Typing guys, typing. Apa yang tapping? Typing guys, thank you. Share. What did you order? Mi goreng and ayam kicap. Nasi ayam kicap. Saya pernah tampak ada jadi tak betul. Not all lah, betul. Lepas tu balik MH, lepas tu dia rasa, okey. Salam betul. Tapi dalam sepanjang kau buat nursing tu, pernah kau kena dibuli ke? Macam orang take advantage bully kau? Pernah juga? Bila aku newbie lah. For newbies lah? Kadang-kadang diorang, time aku newbie memang lah. Tapi along the way tu rasanya macam nak give up. Tapi because of kau dah buat itu sebagai kau punya something to do for family. Jadi kau kena strong lah. Nothing that kills you make you stronger lah. Memang lah kalau nak cakap pasal bully ni memang ada lah. Tapi macam mana pun kita kena go through lah. Macam aku senang, aku simple. Cakap, aku tak bijak ekor kau jangan bijak aku. Itu dia.
What is the best? That is the best pepper beef I had before. Black pepper beef I haven't tried before. Banyak hospital Banyak mana hospital paling best. Makanan mana? Ada sekarang dah ada food court. Sekarang ada food court, dah ada McDonald, That's why ada Burger better. King. Sekarang better si hospital. Ada makanan-makanan kopitiam ada. So it's better than last time. Saya selalu kena bump sebab vein Oh, halus. ya. Bump tu apa? Okey, Jentik? dia tak bukan, bam tu bila dia masuk, betul nanti dia actually dalam sakit needle tu Jadi kadang-kadang tu bila dia punya vein collapse, jadi dia tak boleh pakai. Itu jadi bam. Aku tak boleh. Sebab aku rela tak pergi hospital, betul tak? Lepas kalah benda ni gigit-gigit. Back recommend Bukit Batok. Recommend Mana malam? recommend Bukit Batok makan malam. Makan mana malam? Okay, chicken rice blok 326. 323. KFC West Mall 24 jam. Kat sana kau boleh cuba. Dan dulu kena buli teruk. Now no. Where is this? Alamak, dia dah masuk lah. Berkurak-berkurak ni anak Harun ni semua. Alah, malam je dia timbul lah anak Harun ni semua. Harun Namai kan mengacau lah anak Harun. Kesian. Ini patut kau injek dia punya bawah tu. Kasi dia terus dia sabal terus. Harun damai. Dah. Bang, Yamaha Sport ada jual ke bang? Yamaha Sport pula. Apa kau ni tiba Yamaha Sport? Tiba Yamaha Sport. Aku bukan jual motor ke? Itu kisah-kisah dia lah. Ini okey. Aku disclaimer dulu, ini semua apa yang diceritakan, pengalaman dia semua tentang diri dia sendiri. Dia tak ada kena-mena dengan antara hidup dan mati atau mana-mana punya institution pun. Ini pengalaman dia sendiri sebagai mesin. Selama 18 tahun Ya. Wow. Aku banyak pengalaman. Kalau dalam ni kau nak tanya pasal operation, aku kena call back 3 pagi selamatkan mata budak pun ada. Mata budak? Pasal? Dia jatuh langgar bucu kat ni. Habis kena mata dia? Dia jatuh, lepas tu apa coffee table. Dah pop bapak dia bawa pergi. Pop? Pecah? Pecah. Biji mata dia pecah? Ya. Syulah. So bapak dia dah pergi GP. Lepas tu GP refer dengan ni lah, kita punya hospital, pergi A&E. Lepas tu aku kena call back lah. Aku dah tidur. Habis aku on call kan. Dia call, habis apa cakap Ian kena patah balik. Datang lah pukul 2 pagi. Tadi tengok yang that time bila aku nampak dekat ni bapak dia tengah peluk anak tu. Anak tu dah rasa dah merong, dah penat dah kan. Bapak dia dengan baju dengan kicap kan. Itu yang saat tu bila aku tengok tu, aku rasa macam itu yang buat kita apa tahu, untuk ke depan untuk bantu. Pasal apa? Looking at the agony, the pain yang budak tu lalui. So kita tanya doktor nak buat apa kan? Dia kata tak boleh selamatkan mata dia. Cuma kita boleh kita kena matikan dia punya pendarahan dia. Lepas tu dia akan datang pakai buat mata basuh. Allah. Budak tu umur 6 tahun. So that kind of stress level ada, that kind of dekat bergroup ada, habis dengan kita nak kasihkan dia tidur, dia dengan meronta. Jadi kita kena kita bukannya suka kalau orang tak kerja dalam tu nampak kita zalim, tapi actually untuk kebaikan. Ya, aku tak boleh suruh ini. Aku pernah ni aku dong kasi aku first aider dulu dah. Aku kena position first aider. Aku reject dulu. Aku dapat darah aku boleh pingsan tu dah. Itu kira paling kesian paling time aku dekat OT lah. Itu yang aku yang paling macam first glance kau tengok, aku cakap aku kena tarik nafas. Memang emotional tu, time kita sekolah diorang dah prepare kita tau, because it's not easy job. Kita kena tengok darah apa semua kan. Jadi kita dah tarik nafas, aku dah tarik nafas. Okay, this is what I have to do my job. Ni kita tak boleh terus sedih untuk dia lah. Kena gigit oyen pun tak nak pergi hospital. Betul? Aku cakap dah baik lah. Makan mana kita dekat Hak Insaf, dekat West Coast. Ada satu kes tu yang dari overseas, dia buka pintu kaca, sekali pintu kaca dia berderai tau. Balik masuk ke mata. Alamak. Itu aku kena call. Doktor nak buat kan? Okey lah. Lepas tu ni kalau tak dia mata buta. Syulah, tapi dia dapat tarik kaca tu keluar. Diorang ni tapi mata dia masih intact lah, cuma tu lah. Tapi buta lah. Masih dia penglihatan macam kabus. We trying to, bukan, kita tak boleh janjikan 100% baik lah, tapi contain the nature of it lah.
Aduh, Konten. aku dah tak boleh show ni semua. Aku dah bergeliat ni. Aku tak boleh beli aku. Lagu background pop je. Apa ya? Macam lah. Kalau time aku dialisis pula, kita dah macam family. Aku kerja adik-adik kan dah macam family. Dan yalah kalau salah satu pendek lah katakan ajal sampai kan. Macam dah ibu dah anak tu. Kau bayangkan? Aduh, punya benar orang terlalu over baik dengan kau. kedua baik macam mana? Dah macam mana? Sampai nak recommend kau dengan anak dia ke? Pernah? Ha? Tak ada. Tak ada. Ya, orang suka tengok nurse recommend dengan anak. If ada orang faint, what can we do to help? If ada orang faint, okay, faint turn him out, faint kalau faint bukan kerana accident kalau faint turn to the side, takut lidah dia fall back. Itu yang boleh buat orang How mati. to back bawah lidah kita ada urat apa? Tak. Yang line tu. Tak, bila dia orang faint, you look dia punya dia punya lidah tu dia boleh tutup punya pernafasan. Turn to the side lah. Recovery position lah. Recovery position lah. Abang ceritakan gini risau pula saya dengan anak saya. Itu lah. So miau-miau, I would suggest, yelah kita bukannya apalah, kena jaga. Abang terus aku terlihat-lihat. Aku tak boleh. Aku Kenapa ngilu. kita lihat? Aku dengar gini aku ngilu guys. Aku terus sangat aku penakut. Aku cabut gigi di denti kau tahu tak? Aku sampai tu doktor pingsankan aku juga. Aku tak boleh guys. Aku paksa doktor tu pingsankan aku. Aku kena marah dengan doktor tu. Sedangkan bini aku mengandung. Kita kalau mengandung husband kena ambil darah tu tak? Nah, ni untuk check lah ni semua kan. Aku sampai dengan doktor. So tidurkan aku kau tahu tak? So ketuk aku kasih aku pingsan. Diorang tak tahukan aku kau tahu tak? Abang dapat awarded medal tak? CRM. Aku pernah dengar nama CRM ni. CRM tu apa? Itu mostly ambulans kan? Doktor kurang nyambung kot. Itu tuan jam. So tak awak salah. Masa kita dental tu, kita punya doktor yang dentist punya assistant awet aku tahu tak? Dia dah gelakkan aku guys. Aku malu. CRM apa tu? Tak tahu Medal. lah. CRM apa medal? Aku pernah dengar. BBM aku tahu lah. Tinggal bakti masyarakat. But you got any medal before? Ada lah COVID lah. COVID You got a medal lah. Untuk kena pergi turun istana. Tapi dapat tapi ikut aku presiden on tak? shift. Panglima, Aku on Panglima. shift. Datang dengan lima. Aku on shift jadi aku tak ni lah. Unit ambilkan aku. Wah, dah daripada presiden Wow. Kira COVID lah. That time COVID is very yang paling yalah. Anything can happen within 24 hours apa. So dia punya perubahan tu dalam masa 24 jam. Apa-apa. Macam hari ni macam tu yang keluarkan dekat TV. Okay, this is what ni apa DOSCON apa semua kan. Kita diorang dah setting kita tau. Sebelum go to the national kita dah siap sedia. Siap dia lah. Wow. Aku sebelum COVID ada in place semua, aku dah pernah kena quarantine dulu 2 minggu. Apa salah? That time when it first came into Singapore, dia in China, lepas tu okay. Bila dia came into Singapore, diorang pantau sekali ada yang termasuk lah. Lepas tu apik taksi yang aku dalam taksi tu, dia not well tau. Literally aku cakap not well. So aku cakap, uncle if not well, you ni lah, that time kan dah ada dia punya bau-bau lah sakit. Uncle tu macam dia cakap dia resdung lah apa semua. Yang first case tu the first few case lah. Habis lepas tu aku kena malam tu, besok malam dia kali polis call aku. Alamak. Pasal that time dorang get through, dorang detect by the police tau, bukan MOH tau. Wow. Polis call aku. Lepas tu dia cakap history mana kau pergi. Dia detect daripada mana tau? Daripada aku punya grab, mana aku pergi, aku kerja mana, semua dia tahu. Lepas tu dia cakap okay, polis dah dapat data kan. Lepas tu dia cakap kau tunggu, nasib baik dia call within like macam hari Jumaat lah malam. Habis bila Jumaat malam tu dia cakap habis tunggu for the MOH to call. Aku tunggu tak ada. Sekali kebetulan pula over the weekend makcik aku meninggal. So aku takkan aku nak kurangin diri. Pasal apa makcik aku meninggal? Aku main keluar lah pergi lah. Aku cek diri sendiri, aku tak ada simptom apa semua. Aku just pergi. Aku belum sign apa-apa. Kebetulannya besok dia baru aku ni. Aku sign. Tapi aku tak ninggal lah. Aku datang, aku salam, aku tengok, cakap sorry lah, saya lagi pemantauan. Lepas tu aku terus balik. Aku belum sign apa-apa. Minta abang nursing kemana tak? Ni boy, ni abang nursing.
Kampung boy. Kampung boy. Kampung Eh. boy Malaysia, nanti aku buat kau pula kampung boy. Kalau kau kat Singapura lah. Ni very seriously lah. Datang kecoh, datang kecoh kena quarantine Betul. Abai abang ada sini. Tak ada lah. That time abang tak ada simptom. Abang tak ada simptom. Just that Obat lah abang. ada dia, sini dia, tak? dia tak sihat. So dia pergi A&E. A&E that time kan tak ada check apa semua kan. So dia kena masuk warded lah. Habis dia kira kan macam kontak lah. Kontak. Tapi belum sign apa. Aku tak sihat. Aku sihat apa. Jadi alhamdulillah lah. Pasal aku sebagai Polis ya. polis. Bukan MUIS tau. Polis. Ha. Detect aku. Apa dia? Kau bayangkan macam mana dia buat kerja? Tu lah, dapat cari Daripada plate number tu, semua dia tahu. Dia data dia tahu. Wow. Bahaya ni. Habis dia turun mak gaji aku. Mana aku jalan, dia tengok Angin. terus goyang sendiri. Aku tahu korang Macam- nanti kan nak dengar cerita mistik dia kan. Kau nak tunggu kan. Okay. 2.5 kita start daripada mistik pula. Kita masih nak tahu banyak lagi. Tadi kalau orang nak apply boleh? Kalau siapa-siapa macam berminat nak apply tu, apa cara dia? Apply jadi nursing. Nursing. Katanya kena pergi go to nursing studies dulu lah. Kena pergi study. Kalau macam tak ada mana tu semua tak boleh. Boleh. Oh, kena go and study pun. Even OTT pun katakan macam attendant pun nak kena pergi ni study. Ha. Dia sekarang dulu time aku lah kan, kita kena go study lah. Sekarang ni I'm not sure tapi that institution boleh hantar kau pergi study. Wah. Kecil Juga Tak boleh boleh sembarang Macam apa dia orang nak melengkapi kau punya persediaan. Tapi pernah ada yang tengok dah masuk halfway through orang give up. Ada. Sebab dia orang tak boleh handle tengok macam Ada. kes mayat Ada. ni semua. Ada. Ada. Habis operation semua korang pernah tengok dia orang operate tengok ni semua. Ada. Time sekolah dulu aku tak ada lah. Tapi kalau macam sekarang ada seribu Yang macam dia bedah mayat tu semua kau tengok? tak ada. Tu tak Tu ada. Forensik tak ada. Oh, forensik tak ada. Forensik tak ada. Oh. ITE pun ada, yes. ITE ada, There's a NYP few ada. Dulu cerita nak jadi nurse tapi terhalang. Kenapa? Glines. Glines awak ni wanita Takut Dulu school ITE ada nursing course lah, betul. mau beranilah kerja di memang. ITE ada. Orang tengok nursing Diploma macam ada. best. Tapi nursing ni kira seram juga sebenarnya. Diorang ajar the pathology lah, kira kan macam penyakit tu kenapa gini, the important of it lah. Tapi bila kat ni, jadi kita sekarang ni bila kita kerja tu, kita make judgement tu, kita recall balik apa yang dia ajar. HMI? Apa tu? HMI saya pernah HMI dulu. Apa tu HMI? Itu private sekolah. Oh. Tapi Tapi kita kita tak cik. terdorong tengok nurse jaga ni. Terjorong tengok jaga ni. Alhamdulillah. Itulah dia saya dia really been doing all this to handle all this. Tapi bilik mayat kau pernah masuk mortuary? Tak. Tak pernah masuk Tak. Memang kau Tapi tak aku pernah lalu lah. Aku ambil jenazah arwah nenek aku. itu biasalah. Aku pernah. Pasal kita tak ada requirement kat sana. Time kita sekolah tu tak ada. Orang tak ada suruh macam kau Tak ada. kena hantar sampai ke mortuary tu tak ada lah. Oh, pula kau Tapi kena masuk. kuat. Yes, okay. Liburan minggu ini. Bagus Bagus tak? tak? Kawan saya kata lain belajar dari saya main job scope. Bagus tak? Waalaikumsalam. Salam. Nadia. Oh. Apa dari apa ni bagus tak? Kawan saya kata lain belajar dari saya main job scope. Faham tak? Apa tu? Ada nurse ke kat dalam ni? Terima kasih Nadia for the Abang gift. mesin jaga bagian apa? Sekarang saya surgical. Betul. Dulu OT train, anesthesia train, dialysis. Sekarang surgical. Dulu saya pernah kerja training assistant. Oh. Kat mana? Kita kat West Coast. Wah, Liverpool dengan ni first draw bagus. Kat mana tu? Kita dekat West Coast. Kat West Coast. Hak Insaf. Jauhnya. Wah, itu pengalaman dia lah selama sejauh ni yang dia kerja sebagai seorang nursing. Aku tahu orang tak sabar kan nak tunggu dia punya. Alah. Salah. Dia kalau gini lama dia akan keluar. Oh. Kencang apa? Halo saya muncul lagi. Kencang si abang kat sebelah tu. Apa yang kencang? Apa? Tak adalah, mana ada. 10 minit lagi. Oh, surgical mesti banyak tuan. Yalah. Cuma ada macam mana? Surgical kita kena, like for me now, kena fast lah. Prepare patient, and then bila patient balik, apa nak perlu dibuat dulu, kita kena organize lah. Kena priority. Abang nursing, you are the best. Thanks for your service, brother. Yalah, kamu boy, sama-sama boy. Semua yang OT-nya tahap 4.
Semua wow. Test. Nampak Black Scalpel lah. Itu dia punya account, TT account dia. Dia kau dah berumah tangga kan? Ya. Anak berapa? Nak 3. 3. Tapi wife kau okey tak kau kerja gini? In fact banyak family members yang terkejut lah bila aku first nak ambil tu lah. Dari time aku Kau ambil ni kau dah kahwin belum? Belum kahwin belum kahwin. So bila aku make the decision tu, aku career switch kan. Aku dulu jualan. Aku dekat Arab Street. So bila buat career switch tu, diorang cakap, serius ke? Even makcik-pakcik aku dulu, makcik-pakcik aku pun dari nursing juga. Dia matron. Jadi dia cakap yelah dia dah prepare aku siang-siang. Dugaan tu ada tau. Lagi-lagi that time nursing is only for female. Time aku masuk tu banyak for female. So stigma tu ada. So makcik aku dah prepare. Dia cakap, okay, kalau kau apa ni cabaran tu, jadi aku pegang lah. Alang-alang peluk tu apa ni kan? Ya peluk bantal lah. Aku pegang lah. Boleh jadi debu lah. Ya, Peralina memang gila bang, apa boleh buat. Kalau kau nak tu kampung boy fishing ni, dia pun nursing juga, tapi di bahagian di Malaysia, dekat JB kan. Masya Allah. Kenapa doktor apa tadi? Apa dia? Apa tadi? Jauh ni. Kenapa doktor tak pandai buat blood test? Nurse je lagi pro. Pasal tak adalah, doktor tahu juga. Cuma kadang-kadang tu pasal nursing ni, pasal nurse ni, diorang hari-hari dia dah buat. Even ada satu lagi yang lebih pro, nama dia phlebotomist. Korang tak pernah dengar kan phlebotomist? Phlebotomist memang kerja dekat lab. Dulu ada pergi phlebotomist punya servis, diorang lagi pro. Doktor pun boleh ambil, tapi kadang-kadang tu lah, it depends on the vein. It depends on the urat tu. Kadang-kadang dah masuk, nampak cantik. Sekali dah masuk, alamak, bobo suka. Ini ada collapse lah. Dia tak stabil lah. Apa ni total? My friend ever datang macam terjahit when she remove wisdom tooth by surgery. Dia kena go back to the doctor lah. Kena tanya kenapa. Strip? Bukan, kita kat West Coast. Tak, tadi aku dulu kerja dekat Arab Street. Oh, kerja kat RC juga? Dulu aku jualan. Okey. Bang, macam mana nak ambil kos Playbo? Tahu tak? Ambil apa? Sekejap. Apa ni? Doktor nak draw blood pun macam susah. Bang, macam mana nak ambil kos Playbo? Phlebotomist ada dia punya course dia lah. Kena OC opening lah. Kena always check lah. Tapi diorang ada kriteria juga. Mesti ada degree something ataupun diploma. Dari sana Kampung Gelam. Mesti kan kau cuma tahu sana Kampung Gelam. Dah biasa. Dan tahulah. Gedung Kuning pun aku tahu. Tak, dia dulu kerja ni kat West dekat Latri. Okey, sekarang yang orang semua nak dengar kau punya mistik, pengalaman mistik kau bekerja sebagai nursing. Banyak tak? Ya, minum dulu. Minum. Artery test. Adalah. Satu dua je. Sepanjang 18 Adalah. tahun. Mana aku ingat. Yang mana aku ingat. Okeylah. Salah satunya ada satu abang ni. Aku that time aku tengah sekolah, aku attachment dekat this organisation lah. Abang ni okey. Cuma itulah dia kena sakit kan, dia sakit long term. Aku pun shock lah bila aku dapat tahu, bila aku patah balik on Monday cakap dia dah meninggal. Belum aku balik, aku siap salam, aku salam hai gini lah. Hari on Monday aku report to work. Aku dapat berita daripada aku punya budak-budak ni. Dia cakap dia dah meninggal. Aku terkejut lah. Padahal itu kawan tadi lah. Aku nak balik. Kira kan dia dekat ward berapa hari lah kan. Jadi kita dah ni lah. Jadi aku cakap, okay bang, saya balik dulu bang. Moga-moga abang dah discharge dah pula kan. Sekali over 2 days je. Over 2 days. Monday aku datang balik. Sekali member-member aku yang mana yang staff sana kan. Dia cakap dia dah meninggal. Aku dia terkejut lah. Pasal dia physically well. Tapi ada cerita sebelum tu lah. Terperanjat kan? Dia bukan ni. Dia sebelum dia meninggal tu, dia cakap kat luar tu ada orang. Dia tengok dekat tingkap. Orang. Lepas tu bila part dia dah macam ada nazak lah kan. Dia cakap ada orang dia terperanjat lah ada gelap-gelap, ada bayang gelap datang. Adakah itu orang kata bukan angkir? Kemungkinan. Jadi dia yalah kita think like macam cakap yalah it's in a better place lah kan. Tapi that time itulah bila one of the thing yang bila kita go through that kan, dia cakap kita ambil kita berada di situ lah kan. Adalah. Ada cerita balik-balik lah.
Ni manis-manis sikit. Kalau tak mau. Dia ada macam pula, begitu ada tau. satu organisation tu, aku kerja kena malam. Aku punya senior, dia kerja malam, sekali pukul 1 kan, kau tahu nurse kan malam kan sikit aja kan. Tapi banyak kita kan. Sekali ada kena tarik baju lah. Ha? Macam kau tengah buat tadi ni, sekali kat bawah kan, dia kena tarik gini. Aku. Siul lah. Ha? Sorry. Dia tarik-tarik. Alamak. Habis macam ada macam dengar, kan dia macam ibaratkan budak tarik gitu. Ha. Hantu kecil, budak kecil. Ah. Alamak. Tapi tak ada orang budak tu. Tak ada. Siul lah. Terbatas. PM Isra dah. Yang Ya, apa lah, aku tak cerita lah. Lama. Terbatas. Satu kes tu, ada lagi satu. Aku tak tahu, aku kerja kat dialysis center. Aku last person keluar. Aku tengah tunggu aku punya taxi nak balik. Memang pada time aku boleh ni lah, boleh kirakan aku last person keluar, aku boleh claim lah. So aku kalau pasal aku cakap nanti ambil kan lah. Okay. Patient dah keluar. Aku dah lock pintu. Aku patah balik, aku pergi kat pantry. Ke tu dekat dengan floor dia, ni. Kau tahu parkir lama tak? Kalau orang jalan mesti ada bunyi krek. Aku seorang. Aku dalam pantry. Ada bunyi kat luar. Tapi kau pernah tak nampak the figure itself? Tiga tak pernah. Tak pernah, cuma nampak Aku pergi bayang gitu lah. bayang-bayang lah. Dan itulah bila dengar dia punya banyak lama tau. Dia cakap, aku cakap, aku orang kat sini. Aku dah lock pintu. Depan ni aku tinggal aku nak keluar balik, lock pintu balik lepas tu keluar kan. Pintu main entrance aku dah lock. Apa siap tu? Depan pantry aku. Tapi fikir balik kalau kita seorang orang ni kan. Depan pantry aku tu tempat kita buang darah. Buang kicap buang kicap. Okey. So memang benda dia mungkin lah. dia punya tempat dia lah kan. Memang ni lah. Tak apa. Jadi bila dia cakap, kita fikir balik Aku lama aku gini, aku mengendap lah. Pasal balik tu ada tembok. Jadi aku tengok ada orang tak menengok. dalam hati macam-macam juga tu. Kali dia ngendak kau balik, padan ke kau? Dia cakap janganlah aku nak kerja kan. Tapi pernah tak yang masa baru meninggal kau attend? Orang tu baru dia meninggal tapi kau kena handle dia punya mayat. Baru meninggal. Macam kat on the bed itself lah, last breath dia lah. Aku pernah buat CPR. CPR. On patient. Kat patientnya bed itself. Punya bed. Aku yang bantu. Aku sampai aku dah habis ni, aku pergi tempat ni pula. Memang dia orang Islam lah. Jadi that time dia minta air. Dia cakap haus. So, kalau dalam dari Islam kan one of the things yang orang tu nazak kan, dia nak air kan. Jadi dia nak air, dia cakap haus. Aku kasih lah ni. Kasih sesudu lah. Tak boleh takut dia fall back kan. Memang dah ni lah. Lepas tu tiba-tiba dia ni. Ada satu kes pula satu. Pakcik tu baru habis makan. Aku time student. Pakcik tu okey. Dia masuk because of something ada. Jadi aku dah hantar pergi ni, pakcik cakap tak payah. Saya tak payah hantar saya pergi ni. Tak apa cik, saya memang tugas saya untuk escort cik lah. Menolong cik lah kan. Dia mandi lah. Tapi dia dah makan, dia mandi, lepas tu dia keluar balik. Lepas tu dia macam sejuk. Dia macam menggigil. Doktor minta translation apa semua, dia pun menggigil. Kali dia collapse tu lah. Collapse? Wow. Jadi apa kat situ tu aku pernah rasa lah macam waktu tu macam very pendek lah. Life is very precious lah. Tapi aku pernah dengar aku juga lah ada yang lalat macam dah nazak kan. Aku juga dekat atas nampak benda lah, ada something lah tu semua. Seram tau. Yang tadi abang yang tu yang aku tak aku dah balik, lepas tu kan dia over the weekend kan dia ingat ada cakap ada benda. Wow. Ini pengalaman masing-masing lah kan. Tapi pernah orang tu dah meninggal tapi hidup balik? Tak ada. Tak pernah encounter? Tak pernah. Tapi aku tengok selalu dekat ni je, wadah-wadah lain je, media je. Tu media semua kadang susah lah nak cari kat media-media ni. Kadang orang punya buat cerita lah. Kita nak macam betul-betul punya. Tapi tak ada lah. tak pernah encounter. Tak pernah encounter yang ada yang yalah macam kita CPR kita kena ni kan max kan. Takut tak kau buat CPR? Tujuan kita satu je lah. Kita nak orang tu kalau boleh tu sebaik mungkin baik. Tapi kalau dah ajal dekat situ, kalau kita ada protokol. Tak, ada orang dia takut buat CPR sebab apa? Dia takut orang tu mati satu.
Habis pasal kita pump dekat kita punya rib cage. Kita punya rib tu, dia takut rib tu apa fracture. Itu yang buat dia orang tu semua orang takut nanti tak pasal-pasal orang kena charge. Tak lah. Pasal apa tahu aku buat CPR ni no matter Kita, how kita ada ni ada landmark dia kan. Kita dah di-train kan. kau tengah orang cerita tak kalang kau nak pergi tu kan. Kau dah pump tapi macam mana aku dengar even though patient tu dia punya tu crack apa kau tak salah tau. Ya, tapi kita ada ni lah. Apa? Kau tak Bagi salah, aku, kau tak menyelamatkan bagi dia. aku macam aku pergi course kan. Dan aku certified. Itu sepulang pada diri sendiri. Kalau orang yang tak certified jangan buat lah. Orang yang tak certified jangan buat lah. Tapi yang certified tu sepulang pada diri sendiri. Kalau pegang pada apa diri sendiri lah. Kalau nak bantu sedaya upaya buat. Kalau tak nobody can stop lah. Wow. Kat mana West Coast? Hak Insaf Eating House. Tapi so far pada kau pengalaman kau bekerja sebagai nursing ni apa pengajaran yang kau dah belajar dalam nursing ni? Apa yang aku belajar? How How it change tentang diri kau. Aku sedari yang actually hidup ni singkat. Hidup ni singkat. Kau boleh tengok orang ni just baik macam normal tapi dalam sekelip mata dia boleh turn back. Oh, Life is short. Betul kan? love is short, betul. Life is very short. Ibaratkan macam ustaz aku cakap, dengan sini sampai sini je. Jadi kalau dah tarik kan, so sebaik-baiknya ialah kita macam aku dengan dianugerahkan dengan skill ni buat yang terbaik lah. Tapi pernah tak family ni datang macam apa terjadi dengan diorang habis diorang marah kurang? Diorang blame kurang macam marah-marah. Weh, bosan ni roti john je. Kok besar? Awak ni makan tu apa panjang tu. Panjang tu. tu. Kadang-kadang tu frustration tu ada, tapi kita ada ni lah, ada What happen lah, kena macam meninggal ni semua kan. kadang-kadang yalah ada kata tapi kita ada department ni apa yang PR apa. So they will find out every single thing lah. Kalau benda yang tak kalau terjadi dengan macam ni jadi coroner's case apa. Coroner's case kan. Coroner's case kita pun tak ada buat apa. Semua di dengan gitu-gitu juga dibungkus pergi blok mana tu dekat IC tu. Kena pula dengan lagu background. Sedih juga bang saya. Memang dia tahu lah lagu sedih eh. Macam kita pandai masuk dia punya timing Tadi rajak lepas tu lagu. Tapi pengalaman yang paling sedih kau pernah nampak tak? Pernah encounter dekat hospital tu? Pengalaman kau yang paling sedih lah kau tengok. Kau rasa je. Terasa kehilangan dia. Rasa yalah patient aku jadi macam family. Lepas tu tiba-tiba dengar meninggal. Because of infection, because of ni. Jadi terasa lah. Dan macam yang kes yang aku cakap tu, aku selamatkan yang aku kena call back 3 pagi. Bayangkan budak tu yang tengah cedera, tu family aku. Macam luruh lah. Kau punya jiwa kan. Tapi macam mana pun kita set aside lah. There are two things, sympathy and empathy. It's different thing. Sympathy is kesian, empathy is kita merasa. Kita merasa dan untuk ni, it's totally different. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Max. Itu yang paling kau punya yang sedih yang kau rasa lah. Paling kau marah sekali, pernah tak kau betul-betul marah sekali. Kau bingit betul. Sampai kau nak tumbuk ke muka orang tu semua. Pernah? Encounter? Ada tu ada lah, tapi keep control lah. Kita kena check diri sendiri lah. Macam kita kena control diri sendiri lah. Apa-apa pun nanti in the end nanti family kan. Kau buat sesuatu kena fikir ahead lah. Kalau tak puas hati kau cakap aku lah, apa puas hati kau cakap aku. Kadang-kadang aku kena ibaratkan game jugalah kan. Tapi cakap aku fight balik lah. Kalau kau newbie kau tak tahu nak cakap apa dengan komisinya. Tapi kalau dengan orang yang lebih ni lah, dia ingat aku budak-budak kacang lah kan. Tapi kadang-kadang tu logic thinking. Cakap aku ni kira kan macam benda boleh settle lah. Apa ni? It's like safe answer je. Safe answer. Dalam kalau macam cakap kita kat West Coast. Kita dekat itu hak insaf. Yang masa COVID, how you guys handle death patients? Masa COVID, How you guys handle death patients? aku time COVID aku tak ada handle death. Cuma itulah the yang so far aku tak pernah handle death lah. Berapa bulan kan tak kena? Pasal aku bukan under emergency apa yang datang pakai scrub apa tak. Aku kena pergi deploy kat ward yang lebih
memerlukan macam ada macam ICU trainer tu. Itu salam. Okey, salam Blaine. Okay, Glenn. Thank you. Terus selalu tu kau tahu banyak kan dia kes-kes ni tapi wah kau dapat escape pula benda-benda ni. Bukan escape lah. Aku kena deploy pergi tempat lain yang tak ada handle benda ni. Aku tak bayangkan guys kalau aku jadi nurse. Tapi kita diajar lah macam mana kalau ni. That's why bila time kita dulu time COVID kan demam aja orang activate ambulance datang ambil pergi hospital kan. So Bobal aku dibayar. alamak. Bobal. Kalau quarantine ward korang lah orang ni. Kau boleh tengok info kau tu ada komen okay. lah. Alamak. Kalau quarantine ward korang boleh enter ke? Yang boleh Quarantine pakai ward? Tak. Net boleh pakai kita net tak boleh enter. Kad. Tak boleh pakai kad lah. Pasal only quarantine ward tu Alamak, only aja. lah. Itu Pun using lah. untuk orang yang kerja dalam Alamak. Gitu lah. Letai tu. Tak boleh pakai kad lah. Licik lah. Kena pakai phone okay now. Berapa nanti kita habiskan dulu. Kalau quarantine buat korang boleh enter. Quarantine ward kita tak masuk. Ada masuk Tak masuk. Kita kalau ada suspected cases, kita ada assign quarantine ward that time. Ada assign quarantine ward, so aku ward bersih lah. Ada apa lagi nak tanya? Oh, leceh juga kan. Apa kau nak tanya? Pasal kalau quarantine ward tu ada banyak dia punya ni. And only even that time bila time COVID, kita ada keluar ada group A, group B. Diorang building hospital tu besar. So yang mana doktor daripada group B tak boleh pergi kat group A punya area. Bayangkan? Now must how long quarantine? Quarantine. Now must Must tu apa? MERS tu dia macam penyakit daripada Timur Tengah. Tapi sekarang Timur Tengah. Sekarang tengah musim must. Tak ada lah, MERS ni dah lama. Oh. Tapi sekarang tak dengar sangat lah pasal MERS. So that mean 18 tahun, that mean kau pernah kena yang that time sebelum COVID ada satu viral juga. Apa tu? SARS. Kau nak aku sekolah. Tu kau sekolah? Sekarang TB. Sekarang tinggi. That time bila on the rise tu kita dah kena ni lah. Dah kena pre-M lah. Habis TB. TB yang ini dekat lagi satu dekat itu yang kat India tu penyakit apa tu? Ni lah Nipah virus. Tu Nipah virus daripada Malaysia tau actually. The first bout is dekat Malaysia. Banyak orang tak tahu berapa tahun lalu. Tapi Singapura ada tengah ada precaution Tapi kan? ada precaution lah. A lot of precaution. Diorang siap sedia dengan temperature scanner semua kan. Singapura dia punya preparation tu lebih awal daripada ni lah. Jadi siap sedia. Dengar Muslim Nation kena. Itu beberapa tahun yang lalu lah. Tapi TB dah okey kan Malaysia? TB sekarang dah lower down sikit lah. That time bila it started dekat JB, kita dah macam so near kan. Tapi TB ni dia airborne. Dia kena dia airborne. Kena airborne precaution lah. So kalau dia duduk satu tempat dalam satu bilik for some time, then only the TB can spread. Ebola dah lama tu. Itu time dekat Nigeria. Dekat Afrika. Parah dia. Itu time sekolah dulu aku. Sekolah secondary. Orang yang kerja airport pun sama juga. Apa risky juga. Ya betul. Airport pun orang the first liner apa? The first liner danger lah kan. Diorang tak tahu apa-apa sekali. Yang ni datang bawa penyakit lah. Diorang the first person nak kena. Actually yang dalam kapal terbang tu dah kena dah. Ya betul. So kalau yang macam kita sejak daripada kita dulu COVID, kita tak pernah, aku kat kerja kena pakai mask apa? Sampai sekarang. So itu kewajipan kita untuk jaga diri sendiri lah. Itu a requirement from the national lah. From the government. Akan terus menerus nak kerja sebagai nursing macam mana? InsyaAllah lah, itu yang aku see in the long run lah. Tapi untuk study, sekarang ni kita ongoing ada go study juga tau. So nursing tu saya study lah. Astagfirullahalazim dia dah masuk. Alamak. Kau cuba injekkan sikit kat dia punya yang tu berkurap tu. Alamak, tak boleh habis. How's everyone? Hai Macam Spice. Banyak pula tu. Good. Apa ni? So till now kerja restoran masih pakai mask. Malam cari buat dia. Thank you
Apa ni Mac? Thank you macam Spice. I love all. Thank you. Thank you so much. Excited for you guys to celebrate music. Thank you. Soon. Tapi as long family kau, wife kau semua okey lah. Okay. Dia tak ada betul-betul dong, tak ada macam. In fact, anak aku Anak kau paling besar umur berapa sekarang? sec 2. Sec 2. Sec 2. Ada orang ada intention nak nanti dah besar nak jadi kerja macam Aku tengok macam bapak dia dia. second boy. Sekarang primary 3. Dia ada ada keminatan kat situ lah. Dia cakap dengan kawan-kawan dia cakap, my daddy is A doctor. Dia cakap. Dah tengok ada macam senderung kat situ lah. Medical tu pun aku dah ajari sikit. Dia ingin tahu lah. Jadi budak ni kalau dia ingin tahu, maksudnya dia macam minat lah. So that means kau dah boleh buat macam kerja doktor lah kau cerita. Tahu penyakit ni semua. Bila time kita sekolah dulu kita belajar macam okay, kau driving defensive driving apa semua kan. Kita dia ajar semua. Kau tak nak upgrade jadi doktor? Jauh perjalanan. Tapi You sekarang have that ongoing knowledge kita apa? ada knowledge tu ada. Tapi hanya kalau nak jadi doktor nak kena go through MO, jadi MO 6 tahun, lepas tu lagi so belasan tahun lah baru ni. Tahulah turun-temurun macam ni. Happy for Rajiv Ramadan Karim semua. Abang umur berapa? Anak dua still young. Umur rahsia lah. Rahsia umur? Umur rahsia. Tahu lah turun-temurun musik. Nak jadi dok kena ada PhD kan? Dah 40 series lah, 40 series. 40 series kan? Nak jadi dok kena ada PhD. Bisa ada betul. But you already have the experience. Kau tak nak cuba jadi doktor? Kewajipan dia not easy lah. Pasal apa, kalau kau nak jadi doktor, kau kena attachment, kau kena jadi junior doktor 6 tahun. Lepas tu kau kena serve lagi berapa tahun? Lagi 6 tahun untuk jadi associate professor gitu. So berapa tahun ni kau nak ni? Lama tu. Lama-lama dah tua jadi datuk. Jadi mahal. Janji kita ada skill tu, kita dapat give back to the community. Apa yang ni, aku macam weekend pun aku give back to society, aku dengan masjid. So kalau pakcik-pakcik yang mana kenal aku, kalau ni nasihat one or two, insyaAllah lah. Permanent head damage lah. Apalah, saya ni turun ilmu pada anak tak menjadi, rasa sedihkan. Tak apalah, insyaAllah. Kau turunkan pula apa? Apa ilmu kau turunkan pada anak kau? Si Azmac ni. Azmac ni adik aku. Adik kau Azmac ni, Fidu Mac ni. Betul cakap, doktor boleh lagi tanya nurse ubat apa nak kasih. Kelakar kadang-kadang, serius. Tak ada. Sekarang nursing and doctor dia kita boleh recommend. Kita ada ni tahu, ada namanya APN. APN ni dia in charge, dia nursing tapi in charge dia orang boleh prescribe ubat. Malah dia orang belajar more to that lah. Jadi nursing ni banyak boleh jadi doktor juga. Itulah kan. Alah sekarang kau nak suruh budak-budak ni susah. Budak-budak ni kadang ada orang punya sendiri punya cita rasa lah, susah lah budak-budak. Lagi tu actually nurse sekarang lagi dapat kenal patient, betul. Ini aku agree. Dia buat actually nursing betul. Boleh Kita on the ground kita kenal. nurse banyak. Buat ni sini tinggi. Pinoy lah. Banyak kan nurse sekarang kat Singapura? Yalah, dia buat Singapore ni macam stepping stone lah. Lepas tu orang pergi keluar. Ada experience that they have here, right? Tapi sekarang kita government nak recruit more local. Pasal apa? Memang difference. Kalau kita ada local nurses dengan ni. Malaysia banyak patient. Malaysia ada juga. Ada juga. Nursing ni semua. Ada. Jauh sekali. Ni jauh dah. Jauh sekali betul. Tapi ini dah secara rambang je lah. Gaji dia okey tak? Bagi nursing ni? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sejak lepas COVID ni, diorang review balik semua bak kedebuk ada minimum ni, jadi alhamdulillah. It's a lot of benefit. Ada benefit dia sekarang. Benefit dia bertambah. Tempat mana yang organisasi aku kerja tu, dia punya benefit tu ada alhamdulillah. Itulah not bad. Dulu aku kerja daripada private. Bila aku keluar pergi begini, it's like you can see the difference lah. Wow. Itulah pengalaman abang Pinoy nurses banyak kadang-kadang. Biasalah tu. Kita semua banyak orang luar ya. Diorang tak tahu adat kita ada adat budi bahasa. So the main approach is different. Tak orang tak cerita lah. Dengar-dengar banyak juga subsidized by government kan. Banyak subsidize. Ini siapa yang luar-luar lah. You mean is that
banyak government tanggung for them. Kita sama juga. Cuma kita punya benefit tu macam mungkin kau kerja dengan this institution and then dia punya coverage of hospitalization ada, habis apa semua. Jadi dia tolak dari situ lah. Dia tak ada beza. Kita pun sama warga Singapura, jadi tak ada ni lah. Tak ada beza. Melainkan kau daripada overseas lah. Kadang kira lah nyanyi kita sama manusia ni kan. Lah itulah kadang ada dia punya, ada jugalah bad apples. Ada juga bad apples Ada. Pernah? Ada kau yang confirm macam this bad apples. Ada juga. Jadi kita kena waspada lah. You need to really be on guard of yourself lah. Kau jangan kena trap dengan ni lah. Jangan kena trap dengan keadaan. Kalau benda kau tak buat, diorang cakap kau buat, kau fight for it lah. Buat. Adalah, mesti ada macam gitunya. Tu pasal aku tak suka makan apple. Apa je. Mesti ada yang pengacau lah. Mana-mana lah. Yeah. Everywhere lah. Kadang tak tahu apa yang diorang nak sebenarnya kadang. Sampai yang nanti tak apa, terlibatkan kita sekali yang kena. Daripada pasal kita pun kena. Jadi kita kena waspada lah. Kalau kat individu kita kena always be on guard with ourselves. Kena tahulah siapa yang kau berurusan lah. Kau kena study lah orang tu yang mana. Walaupun kau satu unit. Sepanjang kau ni kau pernah handle macam patient tu, dia kira selebriti ke atau orang atasan ke? Dulu pernah. Selebriti? Seperti? Dia rapper Singapura. Rapper Singapura Melayu? Time COVID, Ibrahim ada offer job for angkat COVID tak? Kau angkat COVID. Oh, Kementerian ada pernah gunakan servis tak? Tak ada. If ada pun ada one. Leceh. Kau kena disinfect. Yes. Kena pakai PPE. Kena go focus. Ada offer aku tak nak. Aku reject. Serius. Memang duit masuknya. Aku reject tak nak. It's not easy. Kau dah nak kena pakai macam apron tu, nak kena pakai mask, nak pakai kepala. Ya. Habis semua. Habis kau nak kena satu van kau setiap hari. Leceh tu. Tak, Max. Long hours kan? Max, salah Max. Ni bukan. Pasal kita punya nurses keluar daripada negeri sendiri. Kerja kat luar negeri lebih tinggi. So, this is where they get the manpower lah. Tapi kena pula manpower macam ni. You cannot blame the government sometimes because susah nak dapat local tak nak kerja. Tak nak kerja macam ni. So, sometimes difficult to blame the government lah kan. You know the reason lah actually why somebody have to do that. Kita punya local nurses yang keluar pergi overseas. Habis mana nak cari? Nak tunggu budak baru to retrain to train and retrain is makan duit lah. Betul tak? Wife aku ni anak saudara dia dah pindah ke Australia dah. Dia nursing lah. Dia dah pindah ke Australia. Dia husband dia semua sana. Nak buat tak sanggup semua nak buat kerja macam ni. Siapa nama dia? Sunshine. Betul, Sunshine. Actually kita kena back to what we start with lah. Kalau we look it as satu ibadah, satu tanggungjawab, tu yang boleh jadi nurse lah, panjangan. Pasal apa ni hari-hari kita bantai kena bantai kena ni kan. Jadi kita kena strong lah. Apa-apa kerja pun lah. Kalau kita tak betul-betul mesti kita give up ke, betul tak? Challenging job nursing ni. Bukan senang kita ingat senang padahal I know lah it's quite difficult lah. Aku tengok jugalah nursing kat hospital ni, how they handle the patient. Kena yang cerewet, kena yang degil. Kita kena selalu bersangka baik lah. Bersangka baik. Meaning orang tu tak sihat, habis dia dah put the pressure on himself, and then kalau marah-marah kita pun kita senyum je lah. Kadang-kadang kalau ni, then kita divert our attention to cakap mungkin kita ventilate. Kita kena tahu ventilate tu ada kita punya orang yang kita boleh percayai lah, kita punya officer apa semua kan. Cakap alamak ini nanti mesti orang akan check lah whether is it true or not. So I really appreciate frontline need to adapt to any surprising situation dia. So thank you Sunshine. So itulah wawancara kita dengan Brother Ian kita. Sepanjang 18 tahun pengalaman dia sebagai nursing. Bermula dari sekolah dari sekolah sampai ke kerja. Kenal dengan orang kan. Macam-macam department dia dah masuk. So many patient dia dah gone through. Wow. So rasa-rasa dia actually lebih jadi doktor lah. Kalau betul-betul kau nak kan. Semua dia tak nak. Because she knows really what the procedure, apa semua dia dah tahu. Ubat-ubat semua tahu
Dah lah. So far, yang ubat yang selalu diberi tu kita ni lah. Orang dah tahu dah ubat. Kita boleh access to the ni. Kalau kita sebelum ni kan, okay, this patient is on ni, kita akan check lah. Kita ada dia punya rujukan kan. Dia kata, oh this medicine betul tak untuk ni, this medicine betul tak untuk ni. Kita kena ni lah. Kadang-kadang tu sebelum doktor datang kan, kita tanya dulu apa gini-gini, makan apa ubat ni. Kadang-kadang on this medicine ni tak pernah dengar kan. So kita kena cari lah. What is it for? Kita dah macam dengan doktor jugalah. Doktor dengan nursing kira kan dah ada sama par level. Apa yang kita boleh recommend apa untuk doktor? Kita boleh kasih apa pandangan. Kalau dulu masa zaman dulu lah tak ada. Doktor is the superior. Doktor is apa kita boleh dengar kena cakap dengan doktor. Tapi tak, sekarang kita more close, kita more on the ground. Wow. Itulah ceritanya Madayan kita. Terima kasih kerana sanggup terima cabaran ni. Cabaran apa cabaran pun. Aku pun terima kasih lah kau jemput aku dan untuk kita bersembang kan. At least yang di luar sana pun tahu what are the few jobs and also yang susah payah apa yang they go through in their daily life. Semoga bermanfaat lah korang. Amin. Pengalaman pekerja sebagai nursing ni semua. Hopefully korang enjoy the segment lah. Bukan senang Waalaikumsalam. Bukan senang aku nak cari pakar-pakar macam begini semua. Banyak aku dah invite, ada kena reject, ada tak nak, ada malu. Ada segan, tak tahu macam nak start. Just like it, be yourself. So inilah hari ni kita dapat abang keberadaan kita ni sebagai nursing dari Aceh, Indonesia. Salam. Ilham Saputra. Okey, hari ni aku terpaksa tutup awal sebab aku nak kena hantar dia balik ke Teban. Dia tinggal Teban. Jauh guys. Untuk kena balik Izan. Thank you bang for question and answer. No problem. Thank you Miao. Thank you for the rest. Dah liking, dah sharing. Nanti apa-apa kalau yang mana I test lagi one more time. Kalau ni just korang boleh masuk page dia. Korang boleh tanya-tanya berkenaan tentang nursing. okay, kalau apa-apa need pointers apa, kalau aku boleh tolong, insya-Allah lah aku tolong. Need apa kata dua, patah dua. Kalau ni ada question lah, ada question ke apa ke mengenai daily life apa semua, insya-Allah boleh. About your all, ada yang orang tua sakit. Insya-Allah. Apa korang boleh masuk kat TT dia, Black Scalpel. Tak kenal dengan nama orang kan. Aku mati-mati ingat nama dia ni. Brutal punya Black Scalpel guys. Aku black, dia jadi aku white. Kalau bila jumpa orang ni, dia chill je. Kan kau tak nak tukar? Black Scalpel. Aku ambil sempena namanya. Aku ambil daripada aku dulu kerja OT kan. Scalpel tu kan alat tu kan. Jadi aku ambil di situ. Okay guys, thank you so much. Terima kasih. Semoga korang terhibur malam ni. Lagi aku disclaimer, apa-apa pengalaman, cerita semua pengalaman diri dia tersendiri. Tak ada kena dengan sesiapa, apa hidup dan mati, dan tak ada kena dengan institusi mana-mana pun. Ini pengalaman dia tersendiri sebagai seorang nursing sepanjang 18 tahun. Terima kasih atas sambutan baik. Take care. Atas selamat berpuasa, selamat ni hari raya insya-Allah. So selamat bersahur dan lagi beberapa hari nak beraya. Okey, kita jumpa esok. Selamat malam. Bye bye. Thank you so much guys.